Di sini Tok rasa tenang. Alhamdulillah masih ada yang peduli. Tok rasa duduk bersama keluarga di Darul Hanan. Terima kasih Mak. Darul Hanan sebagai pusat penjagaan warga emas yang dilengkapi dengan pelbagai kemudahan bagi menjamin keselesaan warganya. Mesyuarat Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang telah membuat keputusan bagi memposisikan Darul Hanan di bawah agensinya Zakat Maib melalui Division Projek Khas bagi melonjakkan lagi kecemerlangan institusi ini dalam memperkasa penjagaan kebajikan penghuninya dan kekitangan yang terlibat. Saya mengambil kesempatan ini menyeru agar semua pihak terus memberi sokongan untuk terus memperkasa institusi zakat sebagai sumber kekuatan dan kemakmuran umat Islam negeri Pulau Pinang. Di pusat jagaan Darul Hanan, kasih sayang tidak pernah pudar. Darul Hanan bukan sekadar rumah jagaan, ia adalah keluarga, tempat di mana warga emas dirawat, dihargai dan disayangi. Setiap hari, petugas yang berdedikasi memberikan sepenuh jiwa dalam menjaga kebajikan penghuni. Namun, di sebalik semua ini, ada satu kekuatan yang menjadikan semuanya mungkin. Zakat anda yang diamanahkan kepada Majlis Agama Islam Pulau Pinang telah menjadi sumber kehidupan di Darul Hanan. Saya pun tak tahu nak buat apa dah. Cuma staf-staf sini lah bagi mandi, pagi, pakai semua dia pun buat urusan. Cuma tak boleh jalan, main sini lah semua ke. Allah pun dia tolong, di sini staf-staf pun tolong juga. Saya pun ingatlah orang bagi zakat dari tempat perahanan sini, saya duduk syukur Allah lah balas balik. Terima kasih lah. Saya sekali saya cakap Allah lah bagi syukur dekat orang zakat apa yang ada pun. Saya Muhammad Khairi bin Ghazali selaku Ketua Pegawai Eksekutif Zakat Maib. InsyaAllah dana zakat yang telah pun dihimpun ditunaikan hasil daripada pembayaran zakat yang dibuat oleh semua pembayar zakat kepada Maib melalui agensinya Zakat Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang akan diagihkan kepada asnaf-asnaf yang memerlukan di negeri ini insyaAllah. Pusat jagaan Darul Hanan terletak di kepala batas adalah penempatan dan pusat penjagaan warga emas. Kompleks ini menampung jumlah maksima warga emas seramai 150 orang. Darul Hanan mula beroperasi pada 1 Februari tahun 2010. Inilah hasil kebaikan anda. Setiap ringgit zakat membawa sinar kebahagiaan. Teruskan memberi, teruskan peduli. Zakat anda, harapan mereka. Salurkan zakat anda melalui Zakat Majlis Agama Islam Pulau Pinang. Zakat membangun sosioekonomi ummah